Makan modal, perempuan ikut. Patut nak ikut, nanti suka dessert. Aduh, makan modal. Papa seorang-seorang tadi jimat. Habis cepat. Encik. Hai, Assalamualaikum guys. Jom kita ikut Mama pergi naik motor, pergi ikut Papa pergi hospital. Kita pergi hospital, nak pergi hospital nak pergi untuk Ambil ubat Atuk Saleh. ambil ubat Atuk Saleh. Dengan appointment dia. Nak ambil ubat Atuk Saleh dengan appointment. Jadi kita pergi naik motor, senang parking. Mama tak pernah, saja nak ikut. Sesaja nak ikut. Jadi jom kita tengok apa lagi kita boleh nyambil-nyambil. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat hospital. Papa tengah beratur untuk ambil ubat Atuk Saleh. Kita datang sini nak ambil ubat Atuk Saleh. Kan? Sebab tak payahlah Atuk Saleh nak datang sini semata-mata nak ambil ubat. Dah lah Atuk Saleh tua tak larat. Jadi kita tolong ambil. Kita dah pun selesai urusan dekat hospital. Dah ambil ubat. Ubatnya mana dia? Ubat dia sekotak je. Dekat hospital sayang lagi. Tengah ambil ubat abah. Sekarang dah selesai. Tak ada, semalam pergi jumpa doktor. Lepas tu Mama ada urusan lain saya kan. Mama nak ajak Papa pergi suka dessert. Kebetulan suka dessert Selayang ni dekat hospital Selayang. Jadi kita pergilah suka dessert. Tengah naik motor ni senang cilok-cilok sikit kan. Okay, jom. Tapi tak tahu kali ni membeli dengan makan tu sama baris ataupun apa, jom kita tengok. Makan modal, perempuan ikut. Patut nak ikut, nanti suka dessert. Aduh, makan modal. Papa seorang-seorang tadi jimat. Habis cepat. Encik. Okay, nampaknya memang kena beratur. Take away dengan makan kat sini juga. Jadi macam tak panjang kan. Tapi panjang juga lah. Papa dia merungut juga. Kita beli je. Okay, dah boleh masuk. Jom kita masuk tengok apa yang hype sebenarnya. Ini coklat beratur juga. Itu yang cookies dalam bucket. Mama nak ambil yang ni. Ni yang Mama nak. Cranberry. Sedap weh, masam. Ini antara yang ada kat sini. Okay, dah sampai turn Mama. Order cookies.
banyak dia bagi. Terima okey, dah dapat. Nak papa. Thank you. Nak papa. Papa si semak je dengan Mama kan. Nak ikut ada agenda rupanya dia cakap. Ingat ikut saja. Nak papa. Jom. Okey. Dah siap. Jadi jom kita balik. Bukan ikut saja Wan. Ya. Kalau pergi seorang balik lah. Ahmad. Ahmad, aku lu mak rempit. Okey Kat guys. ni. Bye. Apa belinya? Oi, nyah lu. Nyah lu. Upah menunggu. Padahal papa tak ajak pun. Kita yang nak ikut pun dapat upah. Untung. Taruh depan ni memang habis kat rumah. Ada motor makan. Dah lah yang biskut tu tak ada penutup. Rupanya papa makan sepanjang jalan. Lama-lama habis. Jadi tercapai lah. Boleh jangan tengok. Boleh jangan tengok. Oh, okey jap. Okey. Okey. Okey dah. Jadi tercapailah hajat mama untuk membeli dekat Suka Dessert. Jadi itu sajalah kot kita punya perkongsian pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Lagi. Hai, makan lagi. Tengok. Dah berapa dah? Dalam papa duk. Tak payah. Tengok. Oh. Inilah dia yang mama beli. Yang ni kan pistachio. Dalam dia ada cheese. Lepas tu dia bubur sos pistachio. Sos pistachio dia ni mama rasa tempat lain tak rasa pun macam tu. Kat dia je rasa pure dan original, sedap.